So hi, Assalamualaikum. Hari ni saya dah broken handset. Okay mak, bye. Assalamualaikum. Saya dah tak nak dah rakam video menegak. Saya nak rakam video saya nak rakam video melintang je. Habis dah video saya dalam tu. Dan saya rosak. So kita buat YouTube je hari ni. Taklah saya tinggalkan YouTube sekejap. Sebab saya nak buat TikTok. Tapi kata Allah tak mengizinkan. Tak apalah. Biarlah nampak. Tengoklah. Saya dah tak ada hati rasa ni. Saya dah tak ada hati. Hati saya kehancur, berkecai. Video TikTok saya nak buat pendek-pendek je. Ada abang. Ini kan koyak jugalah adik punya seluar ni. Ya Allah, rapat-rapat apa halal gap. Halal gap. Bonggol di hadapan. Aji. Biarkan berlalu. Cantik dah. Oh, gambar dia. Bolehlah bincang. Adik you. Betul. Tak tipu. Duit tak ada? Tidak bukan duit. Salahnya tu lah masalah dia. Itulah. Stabilizer. Ush. Hah? Kenapa? Ada kolam tak? Allah. Awadah. Bonggol di hadapan. Aji. Biarkan berlalu. Cantik dah. Oh, gambar dia. Bolehlah bincang. Adik you. Betul. Tak tipu. Duit tak ada? Tidak bukan duit. Salahnya tu lah masalah dia. Itulah.
stabilizer. Ush. Ha? Ha, kenapa? Ada kolam tak? Alah. So sekarang kita on the way ke kolam. Bukan kolam renang, tapi Rasa kolam berat, ikan. Ha? Rasa berat Ya tu. Ada orang Baca lapar. doa sikit. Bisa bawa muatan berat. Selalu ingat. Tiba-tiba hari ni berat. Biasalah. Kita kan beban. Beban betul lah beban. Berat berapa? Bang, Ha. tiba-tiba. 5 luar tambah 60. Oi, 100. 12 muatan. Beratnya adik. 60. Dia kena pumping. Tapi nampak kurus. Orang tak expect dia 60. Berat kat bawah. Tak ah. Mana ada apa? Kalau lemaknya tengok je goreng. Kau terbalik. Kau terbalik. Stop. Stop. Buat lelok sikit. Dua muatan ni. Risau. Kita rakam. So. Tada! Allah. Batu pun. Tu apa? Assalamualaikum Pakcik Mak Pakcik Mak Ni jalan mana? Inilah dalam bawah. Jalan mana Assalamualaikum Pakcik Mak Cakap molek ke. Pakcik Mak Pakcik Mak in the garden. Berebut dengan kera je. Setelah bertahun-tahun. Apa? Oh, buah ni. Banyak. Ya. Besarnya. Buah. Banyak ya buah? Dak. So, hai, Assalamualaikum. So, kita dah sampai. Kita dah sampai ke kolam. Tapi ni luar kolam lah. Nak masuk. So, kat sini kita akan nampak lah Pakcik Mak Haji Mak Cik. Tengok. Ni cara-cara nak balik buah cempedak. Nampak tak? Macam tu. Simple and easy kan? Lagi buatan sendiri. Hoi, buatan sendiri apa? Innovation. Adik dah boleh masuk pertandingan innovation abah. Adik ambil innovation abah. Okey. Adik nak nak masuk pertandingan ais. Jom, ada berapa? Ada 4 orang ke? Adik, Abang Sri, apa? Masuk bawah usi. Betul tak tipu? Nanti adik bagi nama. Menggunakan bahan terbuang. Nanti adik bagi nama. Boleh. Baru dia orang nak tu. I nak cari kumpulan ni siapa nak masuk. Berapa je, adik free je. Rakam lah. Buat dia apa? Masuk kan? Nanti dah baru dah mula ni. Dah rakam dah.
Assalamualaikum Encik Ismail. Alhamdulillah. Ni apa ni Encik Ismail cerita ni apa? Benda apa ni? Ini galah sapucat. Oh, galas sapu cat. Panjang pendek. Okey. Ini kita ambil tin lah. Tin apa-apa Ini benda tak apalah. Apa-apa janji bulat. Okey. Kita ada apa ni bodify ni benda buang ni tak pakai lah. Okey. Kita ambil dah buat bulat ni. Then Kita ikat dengan kabel tie. ikat dia. Kabel tie. Okey. Sini dekat sini kita katok kemat sikit lah. Supaya getah boleh masuk. Mana kemek sikit? Dalam ni. Tepi ni. Oh, situ. Jadi kita ikat lah. Ni kita lipatkan tali ke sini. Dan kita masukkan getah tepi ni. Okey. Lepas tu? Lepas tu kita ikatlah getah ni. Kita ikat getah ni. Buat 2 kali lipat. Kita kuat sikit. Untuk kekuatan. Lepas tu kita ambil lah plastik sampah ni. Kita nak balut tak payah pajak pokok. Okey. Faham? Dia selamat. Tak payah. Masuk punggung ni. Tapi punggung ni kena gunting sikit lah. Supaya air keluar. Okey. Takut nanti kalau air tak keluar dia rosak lah buah tu kan? Kalau tak keluar lagi. Dia plastik ni koyak. Kita masuk sini. Kita masuk celah getah tadi. Okey. Kita lipat macam ni. Sini kita ikat getah lah. Ikat Sini, sikit. plastik ni ikat sikit. Supaya senang kita nak masukkan pada buah. Oh. Dan kita ada buah yang kita nak balut. Dengan kita. Ni kita masukkan. Okey, lepas tu tarik mana? Tarik tali dia. Oh, dia akan keluar lah. Mantap. Itulah innovation. Okey, terima kasih Cik Ismail. Kita dah habis dah. Wow, kata apa, tengok cara nak balut dengan senang tanpa panjat-panjat pokok. Next, kita nak pergi pula ke kolam ikan yang kita tunggu-tunggu. Dan kita nak tengok macam mana Encik Asri. Encik ke? Encik lah. Encik Asri membagi makan lah dekat, bagi makan dekat ikan-ikan di kolam ni. Dan kita tengok macam mana tu. Okey. Sekarang jumlah ikan-ikan dia. Kalau korang boleh tengok. Okey, dia takut. So kita sedut. Okey. Ini Encik Asri, dia masih single. Kalau nak boleh contact. Okey. La ilaha illallah, orang tak tahu tu pun. Okey. Masuk hari buat ni. Ini kita bagi makan apa ni? Kepala ikan bilis. Kepala ikan bilis. Kita tak bagi makan lah babi-babi ke apa ke. Ledak kita tak bagi, tapi kepala bilis. Kalau bagi kepala bilis dia manis lagi. Manis apa? Isi dia manis. Isi dia jadi manis lagi lah. Faham? Kat sini kita buat organik. Bagi makan kepala bilis. Lepas tu kita bagi pucuk ubi lah sebagai makanan sampingan. Pucuk ubi. Ya, okey. Direct Ni kolam pucuk kita ubi. tanam pucuk ubi. Kita tanam pucuk ubi. Ah. Bagi pucuk tu kepak bagi makan kat dalam. Faham. Yang ni kepala bilis ni. Kita tabur. Tapi ikan pun makan lah. Ikan macam takut ya Cik Asri. Sabar lah, dia tak makan je. Oh, dia baru nak berenang-renang. Tu ikan patin naik lah. Ada satu ke tak kolam? Ada berapa kolam ni? Ada 5 kolam. Tapi hak yang ada 3 aja terisi. 4 aja terisi. Faham. Nyamuk lah. Nyamuk ni mentang-mentang jumpa orang baru. Kita bagi makan juga. Sikit lagi. Bagi makan. Sebagai saya jurnalis, kata apa, jurnalis. Yang lah ni. Jurnalis yang popular. Dengan helmet tak buka dia. Dengan. Okey. So kita akan cuba bagi makan. Macam mana cara saya bagi makan. Kita nak pergi, kita kan baling jauh tu. Kita dengan adik kan tak jauh tu. Bismillah. Bagi makan tak kena. Apa? Di mana makan tu? Balik lah elok tu. Macam ni ke? Oh, tak sampai. Sekejap sabar. Memang perlu sabar.
Okey, faham. Terima kasih. Panas dah. Satu je. Kita ada jalan ke situ? Abang tutup lah. Abang waktu ada sembang dengan abah pun tak nyala. Macam mana dia nyala? Dia tutup dah. Oh, maknanya... Oh, tapi ni. Ni burung. Tada! Comelnya. Dah lah. Jom kita pergi pasal. So kita ada banyak kolam ni. So ni kolam ikan merah. Campur ikan keli kot. Dah campur dah. Air dia pakai air bukit. So dah jimat dia kat situ. So ni Dia buat lubang keliling itu. Ha, tu tanda dia nak telur. mana lah, lubang mengawan. ni? Oh ni. Ha, Mengawan ke mak telur? mengawan dengan telur sama lah. Oh, Abang kal. tahu. Okey. Tapi bila dia buat macam tu, ikan biak lah. For your knowledgeable. Nanti boleh carilah dalam Google ke. Situlah. Kan. Ada lagi. Ada berapa kolam eh? 2 lagi. 4 lah. Kau tu tak boleh topi kedah. Mana? Tak buka topi kedah. So, mesti korang lama dah kan tak jumpa Aida di YouTube. So, stay tuned. Boleh buat dokumentari ni. Ha, bukan baling gitu. Nak bagilah jauh. Meh. Nak bagi jauh. Jauh hang lah. Banyak ah. Silap ah. Sepatutnya belah atas Betul ke? Kenapa? Adik lah. Boleh buat dok. Ada apa? Dia sekat Air ni telur. Lagi sikit air kau lampang. Bismillah. So, Hijau. dah dia pun. Mana bunga itu bang tengok lah. Betul apa? Dekat bunga lah, wow lah bunga itu. Semua raya di ni. Bawahnya ada. Pusing. Tak dah jadi buah dah. Ha, ini dia bunga dulu. Ada gambar bunga saya share. Ha, dari tu kelulut dia mana? Dia kawinkan bunga lah untuk jadikan buah. Ha, kelulut waktu dia start bunga tu kelulut banyak datang. Boleh tengok. Ini dah start ni. Ha, nanti dia dah akan layu. Layu macam ni. Ini belakang. Ini dia start layu lah. Dia start layu dan dia akan start berkembang bila jadi buah. Sekarang musim hujan, dia akan kembang lah. Lepas tu waktu musim kemarau dia buah tak berbesar. Waktu musim hujan buah dia kembang. Ada semak sikit lah. Tak mesti yang ni. Merah punya lah. Ni buah naga merah. Tapi sayangnya yang ni dah kena makan dengan tupai lah.
Haiwan perosak. Bagi kita tak sembuh racun ke apa. Tengok belakang bawah. Buka je lah. Ha? Tak payah. Abang tak nak kepetik. Okey, kita petik lah. Ha ni. Dia dah start makan dah. Lanjut. Ha, dia start makan. Tupai dah start masuk lah. Hmm. Saya kadang banyak lagi yang jadi. Jadi kalau dia makan pun 2-3 biji tak ada masalah lah. Kita sedekah ya, rezeki dia kan. Jadi jangan berkira lah dengan haiwan. Okey. Jom. Nah, semut-semut tengah berkelola lah. Jadi dia kata kita tak perlulah nak sembuh ni. Sebab kita punya ni yang menjaga daripada haiwan perosak. Semut-semut ni lah yang jaga daripada haiwan perosak. Jadi lepas dia ni, dia akan jadi buah bawah ni lah. Ni daripada putih lah, putih awal kecil. Ni pun keluar putih, ni pun keluar, ni pun keluar, baru keluar. Atas tu ada 3. Buah ni kalau sepokok ni baja yang okey, dia boleh hasilkan 1 kereta sorong. Jadi tak rugi tanam. Satu pokok je boleh hasilkan 1 kereta sorong, 30-40 biji. Rezeki lah. Nampak tak berpeluh dah? Malaysia is so hot. Nampak tak? Tak apa, peluh pasti cantik kan? Peluh pasti cantik. Oh, cantik. Okey. Balik sah. Hari ni kita kata tengah membala buah-buah nangka. Betul. Sudah lah. Bukan. Rakam depan tu adik kena masuk dalam TikTok. TikTok adik kena lawa-lawa je. Betul. Kalau yang tak lawa tu dalam YouTube. Aha. Perasan budak ni. Kat TikTok kan ramai orang lawa-lawa. So kita tak boleh tidak ada ramai kawan. Kita tak boleh tunjuk kebodohan kita. Kita ni mampu. Habis lah. Habis apa? Habis lah cakap. Belum, tapi tak apalah. So, kita potong, tolong. Habis kat sini kita balik. Okay. Bye. Saya di dunia. Tapi mental kena kuat ah. Sebab on road tu nak jadi jutawan tu dia kena ada ujian dia. Macam-macam ujian dia. Ujian orang nak jatuhkan lah. Ujian tu lah, ujian ni. Tapi jangan putus asa. Keep going. Ni dia lembut tu. Tu. Betul. Macam teram. Betul. Dia tak boleh putus asa apa Macam tu Israel tu. Itu. Dah tak ada apa. Tak tinggal apa. Tapi tak tahu lah. Tak mengaku kalah lagi. Padahal tak ada apa lah. Tapi dia orang cari lagi peluang untuk tak nak cakap saya mengaku kalah tu. Vitamin. Nama dia vitamin. Dia tak nak bagi nampak. Dia cari 1001 cara supaya tak mengalah. Tapi kena ada sini. Kita sebenarnya boleh jadi billionaire sebab kita ada tanah. Kalau kita lain lah, kalau kita duduk kat tu apa panggil bandar-bandar, tak ada tanah, kerja dengan orang, tak boleh nak buka pun tanah sekangkar kerah, nak buat bisnes pun tak boleh buat bisnes. Kuri pun dia tanam sangking. Tawak tu. Allah. Bakar jutawan. Tawak tak buat kebun. Amin. Tak nak buat kebun. Bakar jutawan. Bila dah jutawan, kita Suruh panggil orang dah kerja. orang pula. Kita just melawat lah. Ada ekor, tak ada syukuri. Lepas melawat-lawat tu adik teringin nak jadi ni penyamaran. Seronok tu. Jadi kita dah kaya. Kita punya team Pasal adik menyamar jadi orang rendah-rendah yang berkutik-kutik tu kan. Lepas tu tengok environment kita punya team tu macam mana. Adakah toksik ataupun tu. Lepas tu kita tengok pula kan kita kan ada supervisor apa semua ni. Orang yang macam kondak suruh-suruh kan. Kita tengok pula macam mana dia layan. Adakah duit yang kita bagi tu untuk dia bagi kat team-team dia. Dia kurangkan ataupun dia bagi sama rasa. Best sebab. Kita tengok cerita Cina-Cina. So kita tengok
Dia tengok, oh macam ni. Lepas tu kan, lepas tu abang dia pun layan kita macam nak tak nak saya, dia tak tahu Cina kan. ke itu Korea ni ya. Ni, dia kan layan kita macam orang bawahan lah. Dia tak tahu kita ni anak toke apa, tak tahu kan. Kita Oh, ni drama apa. pendek Cina. Ha, Kena lepas tu 2 kan, jam ke pendek-pendek dah. dia layan-layan kita kan. Dia layan macam kita kuli lah sebab dia tak tahu kita ni. Sebab dia tak pernah nampak muka kita kan. Sebagai apa. Lepas tu lepas tu abang lepas tu tiba-tiba datang. Oh, kamu dia pecah. Seronok dah. Aduh. Kau dia macam, maksud dia macam, oh sorry, saya. Oh, disebabkan saya bos, baru awak nak sorry. Kalau saya bawah daripada awak, oh, awak macam tu je. Awak ikan. Ha. Kalau ikan tu boleh buat Ikan bau. busuk lah. Sebab tahu. Bau sikit lah. Nak kena buah Malaysia banyak ya. Buah apa lah? Ha, si HM kecil tu si bos separuh lah. Habis. Buah 3 ton. Betul Abang Sri. Abang Sri sebenarnya boleh. Masuk. Ni tadi dah. Jadi saksikan episod-episod seterusnya. Hujan dah, bersama cepat saya, sikit. Aida binti Ismail yang comel. Asal. Nah. Ada bangau boy. Bangang ada. Bangau tak ada, bangang ada. Wah, nak hujan. Dah kena tukar dah ke kampus panel tu? Oh, tahun-tahun dah, 5 tahun dah. Hilang dah pun cahaya. Hilang dah pun warna dia. Itu kan bangau lah Bazi. Itu plastik. Guni. Iyalah. Assalamualaikum. Ini tudung saya selepas. Ya Allah. Siapa pun datang. Mati datang pula. Mati. Oi, abah sampai dulu. Ini tidak adil. Kenapa abah sampai dulu? Ha? Kenapa abah boleh sampai dulu? Hmm? Kenapa abah boleh sampai dulu? Wali-wali tu. Dah ada kuasa lain dah. Terbang ke atas pula. Oi, kamera ni muka adik nampak lawa pakai kamera ni. Tapi memang muka adik lawa ke? Maybe. We don't know.